Jurucakap utama Putin menampakkan keputusasaan selepas mengalami serangan drone terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Lihat ini. Sebenarnya, serangan drone masih berterusan. Langkah-langkah sedang diambil untuk mengurangkan akibatnya. Walaupun begitu, mengambil kira kadar prestasi tinggi sistem pertahanan udara berkaitan dengan Presiden, beliau menerima laporan yang sangat terperinci secara berkala beberapa kali sehari dan, jika perlu, boleh dihubungi pada bila-bila masa. Dapatkan gambar yang lebih menarik dari bandar-bandar Ukraine. Rakaman tersebut sangat mengagumkan, menunjukkan hasil serangan itu. Serangan pasti akan terus berlaku tanpa ragu-ragu. Rejim Kiev mengekalkan pendiriannya. Ini bukanlah pelan rundingan. Rejim Kiev kini berada dalam kedudukan yang sangat sukar. Keadaan di barisan hadapan akan menjadi sangat buruk untuk pihak Ukraine tidak lama lagi. Dan memang itulah segala-galanya berkaitan dan itu memang benar. Moskow sekali lagi diserang oleh gelombang berat drone Ukraine dan reaksi Kremlin menunjukkan lebih banyak ketegangan daripada kawalan. Pada pagi 19 Jun 2026, ketika Rusia cuba mengatakan bahawa pertahanannya berfungsi dengan baik, gambar dan laporan menunjukkan ibu kota Rusia dilanda letupan, asap, gangguan di lapangan terbang dan serangan baru terhadap kilang penapisan yang membekalkan sebahagian daripada Moskow. Jurucakap Vladimir Putin cuba menunjukkan kecekapan, tetapi keperluan untuk menjelaskan serangan itu sendiri sudah mendedahkan ketidakselesaan utama. Perang yang Kremlin janjikan untuk dijauhkan dari jantung Rusia sekali lagi menghampiri pusat kuasa. Serangan Ukraina itu digambarkan oleh media antarabangsa sebagai yang terbesar terhadap Moskow sejak permulaan pencerobohan Rusia. Dan dalam berita yang tersebar, ia digambarkan sebagai serangan udara tanpa preseden ke atas ibu kota sejak Perang Dunia Kedua. Disitulah keputusasaan muncul tanpa perlu jeritan. Ukraina tidak menyerang kawasan sembarangan. Mereka menyasarkan infrastruktur tenaga, menembusi lapisan pertahanan dan mengenai simbol yang paling cuba dipertahankan oleh Putin. Perasaan kebal di dalam Rusia sendiri. Sementara itu di Timur Tengah, Israel telah memperluaskan serangan terhadap Hezbollah di Lubnan. Trump menuntut pelucutan senjata kumpulan itu. Iran mengancam akan bertindak balas terhadap sebarang pelanggaran oleh Amerika Syarikat. Dan masih cuba mengenakan kawalan ke atas Selat Hormuz. Apa yang Peskov terlepas cakap? Kenapa Moskow berjaya dicapai? Bagaimana kejadian ini berkait dengan tekanan terhadap Iran, Hezbollah dan Rusia? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan utama berlaku di Moskow dan kawasan metropolitan dengan drone Ukraine menyerang kilang penapisan Gazprom Neft di tenggara ibu kota Rusia untuk kali kedua dalam minggu yang sama. Tindakan ini berlaku selepas serangan sebelum ini pada 16 Jun yang telah merosakkan sebahagian daripada struktur tersebut. Kilang penapisan itu penting kerana ia membantu membekalkan Moskow dengan bahan api, diesel dan produk sampingan lain. Kerajaan Ukraine telah menyebut operasi seperti ini sebagai sekatan jarak jauh kerana drone bukan sahaja menyebabkan kerosakan fizikal tetapi juga memaksa Rusia membelanjakan lebih banyak wang. Pertahanan, menyebarkan sistem anti pesawat dan menerangkan kepada rakyat sendiri mengapa ibu kota tidak lagi kelihatan kebal. Mesej dari Kiev adalah mudah. Jika Rusia terus menyerang bandar-bandar Ukraine, Moskow juga boleh merasai beban perang yang Putin pilih untuk panjangkan. Dalam berita yang tersebar, Peskov cuba menegaskan bahawa pertahanan udara Rusia telah berfungsi dengan baik semasa serangan itu. Namun kenyataan itu bertentangan dengan realiti gambar-gambar gangguan dan kerosakan yang berlaku. Apabila kerajaan perlu mengatakan bahawa semuanya berjalan lancar selepas drone sampai ke sebuah kilang penapisan strategik di ibu negara, kenyataan itu tidak lagi kedengaran seperti keyakinan. Sebaliknya, lebih kepada usaha mengawal kerosakan. Moskow mempunyai salah satu rangkaian pertahanan paling padat di Rusia dengan lapisan perlindungan, radar, sistem muda alih dan penghalang yang disediakan khusus untuk menghalang pencerobohan seperti ini. Walaupun begitu, drone masih berjaya melepasi, menyerang dan menghasilkan impak yang jelas kelihatan.
Datuk Bandar Moskow dan pihak berkuasa wilayah menyebut tentang satu serangan besar dan drone yang telah ditembak jatuh, tetapi jumlah pemintasan itu tidak menghapuskan fakta yang lebih merisaukan. Beberapa daripadanya berjaya sampai ke tempat yang tidak sepatutnya mereka sampai. Inilah perkara yang melemahkan naratif Putin. Kremlin telah bertahun-tahun menjual perang ini sebagai satu operasi di lokasi yang jauh, terkawal, diuruskan oleh jeneral-jeneral dan dilindungi oleh kekuatan Rusia. Sekarang penduduk tempatan melihat asap, lapangan terbang dikenakan sekatan, kilang penapisan minyak kembali diserang dan televisyen negeri perlu berdiam diri atau menukar topik supaya tidak menunjukkan betapa besarnya kegagalan itu. Menyerang Moskow memberi kesan yang berbeza daripada menyerang pangkalan yang jauh. Ibu kota adalah lambang utama kuasa Rusia, pusat politik, ekonomi dan simbolik rejim tersebut. Setiap drone yang berjaya menembusi pertahanan udara memotong sebahagian daripada propaganda keselamatan. Rusia cuba menunjukkan keadaan normal, tetapi keadaan normal menjadi sukar apabila perang memasuki ruang udara bandar yang sepatutnya menjadi bandar paling dilindungi dalam negara. Ini bukan sekadar isu ketenteraan, ia juga isu semangat awam. Sementara Rusia cuba mengawal kerosakan imej, satu lagi medan konflik yang mudah meledak sedang berkembang di Timur Tengah. Israel meningkatkan serangan terhadap kedudukan Hizbullah di selatan Lubnan dan di lembah Bekaa selepas pelanggaran gencatan senjata yang baharu. Tentera Israel menyatakan bahawa mereka telah menyerang lebih daripada 80 sasaran kumpulan itu, termasuk pusat komando, lokasi pelancaran dan struktur yang digunakan untuk serangan. Menurut maklumat yang dikeluarkan oleh pihak tentera Israel, berpuluh-puluh anggota Hizbullah telah terbunuh dan 2 pengganas telah dihapuskan selepas serangan terhadap askar Israel. Pelancar yang digunakan dalam tindakan itu juga telah dimusnahkan. Tindakan balas Israel berlaku selepas satu siri serangan yang dikaitkan dengan Hizbullah antara 17 dan 18 Jun. Kiraan yang dikeluarkan di saluran pemantauan menunjukkan 25 serangan berasingan, 63 roket dan sebuah peluru berpandu, 7 tindakan menggunakan drone letupan, 2 serangan dengan alat letupan buatan sendiri dan 1 cubaan pencerobohan melibatkan 5 anggota. Secara keseluruhan, 72 peluru dan kejadian serangan telah direkodkan dalam tempoh 48 jam. Walaupun dengan gencatan senjata dan rundingan diplomatik yang sedang berlangsung, kumpulan yang disokong oleh Iran terus menembak ke arah Israel dan ke arah pasukan Israel. Israel membalas kerana mereka faham bahawa gencatan senjata tanpa perlucutan senjata hanyalah menjadi satu jeda untuk Hizbullah menyusun semula kekuatan mereka. Tentera udara Israel meneruskan operasi di selatan Lubnan dan Baalbek, kira-kira 85 km di dalam wilayah Lubnan, juga turut menjadi kawasan serangan. Serangan yang diperluaskan ini menunjukkan bahawa Netanyahu tidak berniat untuk menerima zon utara yang terdedah dengan komuniti Israel berada dalam risiko, sementara Hizbullah masih mengekalkan roket, drone dan struktur komando berhampiran sempadan. Benjamin Netanyahu secara terus terang menyatakan bahawa Israel tidak akan bertolak ansur dengan serangan terhadap askarnya mahupun wilayahnya. Arahan beliau adalah untuk mengekalkan tindakan tegas terhadap sebarang ancaman dan kekal berada di zon keselamatan di selatan Lubnan selama yang diperlukan untuk melindungi utara Israel. Pendekatan ini menimbulkan kemarahan Teheran dan memberi tekanan kepada rundingan yang dikendalikan oleh Amerika Syarikat. Tetapi ia juga menimbulkan satu persoalan sukar kepada para diplomat. Bagaimana untuk menuntut Israel berundur sedangkan Hezbollah masih terus menyerang? Donald Trump masuk pada ketika ini dengan satu kenyataan yang mengubah keadaan. Hezbollah perlu melucutkan senjata. Kenyataan itu selari dengan tekanan Amerika Syarikat terhadap rangkaian pembiayaan kumpulan tersebut dan usaha untuk menghalang perjanjian dengan Iran daripada menjadi lesen untuk militan terus bertindak. Rumah Putih mahu menjual kestabilan, minyak yang lebih murah dan pengakhiran kepada konflik terbuka. Tetapi Israel menunjukkan bahawa kestabilan tanpa keselamatan sebenar tidak akan bertahan. Di sinilah Donald Trump perlu mengimbangi 2 tekanan, memastikan Iran kekal dalam perjanjian dan menghalang Hezbollah daripada menggunakan Lubnan sebagai perisai bersenjata. Iran membalas dengan memperkeras nadanya.
Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran menyatakan bahawa jika terdapat pelanggaran atau penghinaan daripada pihak Amerika Syarikat, tindakan balas akan diambil mengikut pelan yang telah ditetapkan. Pada masa yang sama, rejim Iran meminta jaminan bahawa permusuhan di Lubnan akan berakhir mengikut perjanjian yang sedia ada sebelum menyambung semula perbincangan dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Mesyuarat yang dijadualkan di Switzerland telah ditangguhkan kerana perbezaan agenda dan beberapa isu yang masih belum diselesaikan. Sumber yang dipetik oleh media Arab menyatakan bahawa operasi Israel di Lubnan sedang menjejaskan persefahaman antara Washington dan Teheran. Untuk perjanjian itu bergerak ke hadapan, Amerika Syarikat perlu menekan Israel supaya menghentikan pengeboman dan berundur. Namun, permintaan ini berdepan dengan realiti serangan Hizbullah. Israel tidak mahu dilihat sebagai pihak yang perlu berhenti, sedangkan kumpulan bersenjata itu terus melepaskan tembakan. Selat Hormuz telah menjadi satu lagi titik tekanan. Pihak berkuasa Iran yang bertanggungjawab ke atas koridor itu mengumumkan bahawa kapal-kapal yang ingin melintasi kawasan tersebut perlu mengemukakan permohonan sekurang-kurangnya 48 jam lebih awal. Dengan maklumat hubungan, butiran perjalanan, laluan dan jadual yang diselaraskan dengan pihak berkuasa Iran. Teheran berkata bahawa sepanjang tempoh 60 hari itu, mereka tidak akan mengenakan sebarang bayaran untuk perkhidmatan keselamatan, perlindungan dan alam sekitar serta kos insurans transit akan ditanggung oleh kerajaan Iran. Langkah ini telah dikemukakan sebagai sebahagian daripada memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat, namun telah pun dianggap oleh pengkritik sebagai satu cubaan untuk mengawal laluan di Selat Hormuz tanpa secara rasmi mengisytiharkan sekatan. Masalahnya mudah. Jika perjanjian itu memperuntukkan laluan perdagangan bebas, tetapi memerlukan permohonan awal, penyelarasan laluan dan kebenaran operasi, ini meletakkan Iran sekali lagi di tengah-tengah kawalan tersebut. Rezim itu membuka pintu dengan satu tangan dan memegang tombol dengan tangan yang satu lagi. Bagi pasaran tenaga dan laluan laut utama, syarikat-syarikat, ini adalah petanda risiko. Moskow, Lubnan, Iran dan Hormuz semuanya terikat dalam perebutan kuasa yang sama. Rusia cuba mengekalkan imej sebagai kuasa yang tidak dapat dikalahkan, sementara drone Ukraine menyerang ibu kotanya. Iran cuba mengekalkan pengaruh serantau dengan menggunakan Hizbullah. Timur Tengah menambah berat pada saat ini kerana ia menunjukkan sekutu dan musuh menguji had pada masa yang sama. Hizbullah menguji Israel. Israel menguji sejauh mana mereka boleh bertindak tanpa memutuskan rundingan sepenuhnya. Iran menguji Trump di Hormuz dan di Lubnan. Trump menguji Teheran dengan menuntut perlucutan senjata dan mengekalkan tekanan diplomatik. Putin memerhati senario ini, sementara ibu kotanya sendiri merasai perang di langit. Setakat ini, gambaran yang kelihatan ialah Rusia cuba menyembunyikan kelemahan. Iran pula cuba berunding dengan tangan yang digenggam erat. Dan Israel pula berkata bahawa gencatan senjata tidak bermakna mereka akan menerima serangan roket, drone dan pencerobohan di sempadan mereka sendiri. Saya Milson Alvis Global, seorang pakar antarabangsa, dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.